dan selamat sejahtera. Saya Siti Nazirah binti Anwar daripada Kolej Vokasional Shah Alam akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk tic-tac-toe untuk persamaan linear atau dalam bahasa Inggerisnya tic-tac-toe for linear equation. Abstrak. Cetusan idea. Pernyataan masalah. Objektif kajian. Kumpulan sasaran. Kaedah pengajaran sedia ada. Kaedah pengajaran dengan implemen inovasi. Fungsi kotak tic-tac-toe, kita akan susun X di tengah-tengah, A tambah B sama dengan C. Okay. Step yang pertama adalah kotak B, kita perlu tolak atau tambah dengan nombor yang sama, dan sebelah kanan akan berlaku hal yang sama. Kemudian step yang kedua adalah di bahagian bawah kita perlu bahagi dengan A untuk mendapatkan nilai 1, dan maka jawapan akan dapat X sama dengan D per A. Untuk fungsi yang ketiga di bahagian atas, apabila X berada di bawah, kita akan susun sama X di tengah-tengah, A per B kita letak di atas. Kemudian step yang pertama seperti biasa tambah atau tolak untuk jadikan nilai dia kosong. Kemudian ini fungsi yang kedua, fungsi yang ketiga di atas, apabila A per B di atas, kita letak juga di sebelah kanan A per B di atas. Bila dia di atas, dia akan bahagi dengan nombor di tengah-tengah. Jadi A per B bahagi E. Contoh soalan untuk demo. Soalan 1. Negatif 2X tambah 5 sama dengan 7. X di tengah, negatif 2 tambah 5, 7 sama dengan 7. Hapuskan tolak 5, kosong, tolak 5 di sebelah kanan 2. Letak di bawah negatif 2 bermaksud bahagi 1, dan negatif 2 bahagi, dapat jawapan X, tulis saja X balik 2 bahagi negatif 2, negatif 1. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. A di tengah-tengah, 5 per 4 tolak 2 sama dengan 3. Hapuskan jadi kosong tambah 2, kosong, jadi tambah 2 di sini akan jadi 5. 5 per 4 bahagi 5 per 4 jadi 1. Kemudian di sini pun akan tulis nombor yang sama, 5 per 4 jadi bahagi. Jadi jawapan dia A sama dengan 4. Pelajar tekan kalkulator sahaja. Soalan seterusnya, apabila A di bawah. Soalan seterusnya, apabila A di bawah, A di tengah-tengah, 2 per 3 nombornya di atas, tambah 5 sama dengan 7. Hapuskan dulu. Jadi kita hapuskan dulu. 5 negatif tolak 5, kosong, tolak 5. Kita akan dapat 2. Di sini fungsinya adalah kita hanya tulis fungsi yang ketiga, tulis di atas saja. Ditulis di atas nombor yang sama. Kemudian kita bahagikan dengan jawapan yang kita dapat tadi. Dapatlah A sama dengan 2 per 3 bahagi dengan 2, dapat 2 per 6 ataupun 1 per 3. Hasil selepas implemen inovasi.
tambahan, untuk disarankan guru untuk menyediakan template ATFL report sebagai bahan bantu mengajar sebagai latih tubi memahirkan lagi kaedah ini di dalam bilik darjah.